Stop, lakukan ini sebelum korang nak boycott sesuatu produk. Okay guys, saya nak tunjukkan kepada korang satu website ni. Dalam website tersebut, korang akan tahu dari manakah berasalnya produk-produk yang korang guna itu. Okay guys, sekarang ni jom kita masuk tengok website yang saya akan tunjuk sebentar lagi. Okay guys, macam biasa korang masuk dekat Google. Kemudian korang type dekat bahagian carian ni perkataan BDNASH. Setelah itu korang tekan dekat bahagian carian. Okey, sekarang ni website BDNASH ni dah muncul. Okey, dekat bahagian website ni korang boleh cari company mana, produk mana yang menyokong ataupun tidak menyokong Israel. Dia juga boleh cari produk tu dengan kamera. Korang boleh tangkap gambar. Okey, sekarang ni ini adalah contoh produk. Jom kita lihat produk ni sama ada yang menyokong ataupun tidak. Ternyata no record found on this brand. Maknanya korang boleh guna produk Dettol ini. Okey, macam biasa korang boleh membuat carian produk mana yang korang nak boycott tu. Okay guys, korang dah tahu kan produk manakah yang akan korang boycott? Korang boleh komen kat bawah ni produk apakah yang korang telah boycott itu.